Hello semua, selamat datang ke Mari Main Sama-Sama Permainan Kanak-Kanak. Hari ni saya ada kotak eksperimen Barbie daripada Cosmos. Kita orang dah pernah tunjuk barang-barang daripada Cosmos, tapi yang ni pertama kali ada Barbie. Saya dah tak sabar buat 7 model dengan 100 pieces, main sambil masuk dalam dunia sains dan teknik. Ada manual dengan cerita sekali. Cerita yang kita boleh baca sendiri. Awak boleh jadi apa saja dengan Barbie. Ni koleksi Barbie yang Barbie boleh jadi apa sahaja. Kat sini dia jadi saintis. Patung Barbie pun ada sekali. Saya boleh nampak yang rupa dia ni lain sikit, jenis yang lain. Rambut dia pun lain, muka dia pun lain. Lepas ni kita akan tengok dia. Saya rasa bagus yang ada patung sekali. Kat sini kita boleh tengok. Kita boleh buat penyangkut baju yang berpusing, mesin basuh, rumah hijau ataupun hammock. Barbie sebagai saintis, kita boleh juga buat baju dengan optical illusion. Dengan baju bercorak bunga ros ataupun dengan apa dia ni? Dress chromatography. Bunyi dia pun menarik. Carousel barang kemas, designer platform, semua pun macam menarik. Keseronokan dengan lebih 100 pieces, kita boleh juga jadi kreatif dan buat benda sendiri. Ada 123 pieces daripada plastik, ada 3 art foil, tali, tabung uji dengan penutup, marker hitam, 5 tablet warna, pipet, 2 kain dengan patung Barbie. Selain tu ada manual dengan 26 muka surat berwarna. Memang cool. Letak motor kat model awak tu. Tu pun boleh juga. Smart adapter bergabung dengan model dengan perabot pintar dari Villa Impian Barbie. Jadi dia compatible dengan Villa Impian Barbie. Macam tu bolehlah kita gabung semua benda. Set ni dari 2017 daripada Cosmos. Saya nak tengok kejap. Saya dah cakap ke untuk budak berapa? Umur berapa? Saya tak jumpa lagi. Jadi 0 hingga 3 tahun tak boleh. Okey, ada kat sini. Atas umur 6 tahun. Saya dah tak boleh tunggu. Saya dah baca banyak benda. Kat kotak ni pun ada tulis banyak benda. Saya nak potong kat sini. Lepas tu bolehlah kita tengok sama-sama. Saya dah nampak saintis kita. Saya nak keluarkan dia dulu. Macam ni. Memang ada banyak benda lah. Saya dah keluarkan semua benda. Pertama sekali, jom tengok patung Barbie ni. Saya rasa muka dia cantik lah. Dia ada freckles, mata coklat, bibir pink. Dia nampak lain daripada biasa. Kening dia pun coklat. Rambut dia pun tak blonde. Lebih kepada blonde gelap. Ada ikat rambut kat belakang. Rambut dia pun panjang. Baju dia nampak macam kimia sikit. Macam gabungan kimia. Lab coat putih dengan leggings warna biru. Saya baru perasan dia tak kurus macam Barbie biasa. Dia slim juga tapi tak kurus. Lebih kepada muscular. Peha dia pun berbentuk sikit. Nampak macam atlet. Saya rasa dia nampak cantik lah. Lain sikit. Kita dah pernah tunjuk Barbie-Barbie lain yang badan dia tak macam Barbie yang klasik. Tak kurus sangat. Kaki dia pun tak kecil. Tapi badan dia lebih semula jadi macam perempuan biasa. Rupa Barbie biasa taklah macam orang yang betul. Saya rasa bagus juga dia pakai kasut lepeh. Sebab biasanya dalam makmal orang pakai kasut lepeh. Tak bertumit, tinggi macam Barbie biasa pakai. Memang sesuai. Saya rasa bagus sangat. Selain tu kita ada mikroskop yang kecil ni. Ni untuk patung kita.
Ni manual untuk kotak eksperimen kita, bijak dan kreatif sepanjang hari, cerita untuk dibaca dan manual untuk eksperimen. Kat sini kita boleh nampak banyak gambar. Depan ni kita boleh tengok semua barang yang ada. Gambar dia cantik, bolehlah baca. Dengan manual, macam mana kita nak buat benda dengan pieces tu. Nak tengok sikit, kat sini kita ada manual lagi, benda untuk baca. Ni macam biasa dalam Cosmos, check ada benda untuk kita semua belajar sikit. Ni dia pieces untuk dipasang, macam Lego pieces sikit. Sekali tengok nampak macam Lego. Tapi dia lain sikit. Warna pun putih. Ni tablet warna, boleh buat eksperimen. Ni nampak macam kain. Saya dah lupa apa tu tulis kat kotak tadi. Kain ni untuk apa sebenarnya? Mungkin untuk eksperimen warna tu. Kita ada marker warna hitam. Marker mini warna hitam. Ni pula pieces yang lain. Saya nampak ada benang. Memang berwarna-warni. Kat sini ada roda. Ada pink, ungu, biru. Ni tabung uji plastik dengan penutup. Besar juga. Tabung uji yang besar. Ni bahagian-bahagian plastik untuk kita keluarkan. Bolehlah kita bina dia nanti. Ada beberapa. Saya ada terbaca ni untuk mesin basuh. Yang ni pula hanger. Ni pun ada lagi satu helai. Pipet pun ada sekali. Kat sini ada nombor. Kita boleh sedut air. Lepas tu titis kat tempat lain pula. Contohnya dalam tabung uji tu. Saya dah tengok semua sikit. Manual ni memang menarik. Ada banyak benda. Ada tempat sangkut baju yang berpusing. Tempat baju. Memang benda-benda yang boleh letak dalam villa tu. Ataupun pendiri tabung uji pun kita boleh buat untuk barang sains, mesin basuh, rak kasut yang berpusing. Semua ada manual. Tapi semua ambil masa sikit. Rumit juga nak pasang dia. Tapi taklah rumit sangat. Memang boleh buat. Tapi saya tak akan buat hari ni dalam video ni. Tapi awak bolehlah tulis kat komen kalau ada yang awak teringin nak tengok apa yang saya patut pasang. Contohnya rak kasut yang berpusing ni. Ataupun yang ni. Saya rasa ni. Taklah, saya ingat ke dia ni untuk bersenam. Tapi ni untuk tunjuk benda yang baru. Designer platform. Kalau ada baju baru bolehlah tunjuk kat sini. Ada banyak eksperimen yang menarik kat sini. Banyak benda yang berbeza. Benda untuk pasang. Warnakan bunga. Warnakan baju. Buat baju sendiri. Saya memang terpegun. Kat sini ada juga kertas untuk kita lipat jadi baju. Kotak eksperimen yang cool. Lain sikit. Saya bagi thumbs up untuk set ni. Saya harap awak suka unboxing ni. Adalah dapat idea sikit. Mungkin awak boleh tulis kat komen apa yang saya patut pasang dulu. Pieces ni memang senang nak cantum. Bolehlah kita bina benda. Bolehlah tulis kat komen apa yang saya patut pasang. Tempat sangkut baju ke ataupun mesin basuh. Bolehlah bagi thumbs up. Tengoklah video-video kami yang lain. Subscribe saluran ni. Kalau belum tekan butang loceng sebelah butang subscribe. Bolehlah tekan supaya tak terlepas video-video baru daripada kami. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.